Hello guys, Assalamualaikum, selamat datang ke seram kita. Hai korang, hari ni kita nak apa? Hari ni adik aku hilang dekat sekolah. So guys, macam aku cakap tadi, adik saudara aku yang bernama Afan tu hilang dekat bus stop sekolah. Sebab apa? Sebab dia pergi sekolah sorang-sorang tadi pukul 10 malam. Sebab apa dia pergi sekolah pukul 10 malam? Sebab cikgu dia suruh. Sebab cikgu dia cakap ada kelas tambahan macam tu. Yang aku peliknya, kenapa perlu pergi pukul 10? Yang cikgu tu pun satu, kenapa suruh budak tu pergi sekolah pukul 10? Kenapa tak pergi pukul 8 ke, pukul 7 ke, ataupun pagi pagi lah, petang ke boleh kan? Kenapa perlu malam? Korang tahu kan, malam ni waktu yang bahaya, waktu seram, waktu malam lah, waktu ada penjahat, ada hantu dan apa lagi yang bahaya, macam tu. So macam korang tengok jam sekarang pukul 11 malam. Dan sekarang ni aku rasa aku nak pergi balik dekat tempat yang Afan hilang tu, iaitu dekat bus stop sekolah. Sebab apa? Sebab seingat aku tadi, aku ada bagi Afan pegang kamera aku. Sebab apa? Sebab aku risau lah. Sebab budak tu pergi sekolah pukul 10 malam kan, mana kita tak risau. Lepas tu aku suruh lah dia pegang kamera aku tu. So sekarang ni aku nak pergi balik dekat tempat yang Afan hilang tu. Lepas tu aku nak try cari apa-apa petunjuk macam tu, ke mana Afan hilang dan ke mana dia pergi. Aku pula lupa nak suruh Afan bawa phone ke apa. So tak apa, kita akan pergi dekat tempat yang Afan hilang tu, iaitu dekat dengan sekolah, dekat bus stop sekolah. Lepas tu kita try cari petunjuk ke mana Afan hilang. Dan kalau tak jumpa juga, aku rasa kita masuk dalam sekolah, boleh ke? Malam-malam ni tak apa ke? Gad tak marah ke? Tak apalah, aku cakap lah, adik saudara aku ada dalam sekolah tu, mungkin Gad tu bagi ikut macam tu. Kalau tak jumpa juga, aku tak tahu nak buat apa. So aku harap sangat kali ni bila aku cari, aku jumpa petunjuk ke, ataupun jumpa Afan ke lagi senang macam tu. So korang kena ikut aku, korang kena teman aku. Kita pergi dekat sekolah balik dan kita cari apa-apa macam tu. Korang tak rasa pelik ke? Kenapa cikgu Afan suruh pergi sekolah pukul 10 malam? Dalam time dia nak pergi tu, aku tengok macam dia seorang je, tak ada budak sekolah lain. Aku tak tahulah cikgu tu jemput dia seorang ke pergi sekolah. Tapi kenapa perlu pukul 10 malam? Kan waktu tu orang tidur macam tu. Kenapa pukul 10 malam? Aku dapat rasakan ada benda yang pelik dengan cikgu ni. Macam entah cikgu tu colik dia ke. Aku bukan nak bodoh, aku cakap je. So tanpa membuang masa, jom kita pergi cari Afan dekat sekolah. So let's go. So guys, sekarang ni kita dah sampai dekat bus stop sekolah, tempat di mana Afan hilang. So macam korang tengok, ni lah tempat di mana kali terakhir kita tengok Afan. So macam korang tengok, ada macam-macam weh kat sini. Sampah ada, jam orang pun ada. Weh, kamera yang aku bagi Afan pegang. Weh, macam mana dia boleh tertinggal kamera ni? Weh, kalau dia tertinggal kamera ni, maksudnya kemungkinan dia dalam bahaya macam tu. So tak apa, aku rasa dia ada rekod sikit footage semasa dia ada kat sini ke apa. Tak apa, kita balik kat rumah dulu, lepas tu kita tengok apa yang ada dekat dalam kamera ni. So let's go, kita balik rumah dulu, let's go. Oi korang, aku dah jumpa kamera aku tadi. Jom kita tengok sama-sama footage yang Afan rekod macam tu. So jom kita tengok. So guys, macam korang tengok sekarang ni, Afan tengah ada dekat bus stop sekolah, macam tempat yang aku cakap tu. Lepas tu, kenapa dia tunggu dekat bus stop? Kenapa tak masuk dalam sekolah tu? Sekolah tu dekat belakang dia. Kenapa dia perlu tunggu kat situ? Apa benda tu weh? Tu cikgu dia ke? Sebab tengok Afan macam happy je, macam okey je. Kalau Tuhan tu, mestilah Afan macam terkejut kan, macam ya, kenapa kau duduk kat sini? Sekarang ni korang tengok Afan macam mesra dengan benda tu. Dan aku syak, benda tu mungkin cikgu dia kot. Entah-entah cikgu ni yang suruh pergi sekolah pukul 10 malam. Tapi kenapa aku tengok cikgu ni macam pelik sangat korang? Tak macam gaya cikgu, macam gaya hantu pun ada. Diorang pergi mana tu? Weh, lah, kamera ni dia tertinggal dekat bus stop. So kita tak dapat tengok apa benda next yang terjadi dan ke mana cikgu tu bawa Afan macam tu. Aku jumpa benda yang ditulis, jangan risau, pukul 12 ambil dia. Jangan risau, pukul 12 ambil dia. Macam mana aku tak risau? Dah cikgu pun muka hantu macam tu. Lepas tu pukul 12 malam sekejap lagi. Sekarang pukul 11 malam. So maksudnya pukul 12 nanti baru boleh aku ambil Afan. Tapi aku nak ambil Afan dekat mana? Ada apa-apa lagi dia bagi?
Ui, dia ada bagi video dekat satu tempat macam tu, dekat pokok besar. Aku rasa mungkin disuruh ambil Afan dekat situ kot. So guys, tak apa, sekarang ni pukul 11. So sekejap lagi, bila masuk je pukul 12, aku akan pergi dekat tempat yang dia cakap tu. Dan aku rasa aku tahu tempat tu dekat mana. So aku akan pergi dekat situ dan aku bawa pulang Afan ke rumah balik macam tu. Dan aku harap sangat cikgu tu cakap benda betul dan tak ada benda buruk terjadi dekat Afan macam tu. So kita tunggu pukul 12 malam. Let's go. So guys, sekarang ni kita pergi dekat tempat yang mana dalam kamera tu cakap. Wih, Afan. Afan. Hey, Pika, Afan. Afan. Wih, Afan. Afan. Afan buat apa kat sini? Afan, jom balik. Ni siapa? Ni cikgu Afan ke? Jom balik, jom. Jom. Wih, dah kenapa dia ajak Afan belajar dekat sini? Jom balik. Pika, masuk ke? Pika, cepat. Bahaya. Weh, kenapa Afan belajar dekat hutan, dekat pokok besar yang mana pokok tu ada hantu? Wah! Afan, tu cikgu Afan ke? Afan, kenapa Afan belajar dekat sini, Afan? Kemana cikgu Afan bawa? Kenapa cikgu Afan bawa ke sini? Tak masalah, cikgu Afan tu kenapa pakai make up tu banyak sangat? Takutlah memang tengok macam hantu dah rupa dia. Tapi tak apalah, walau apa pun yang penting sekarang ni Afan selamat. So kita berjaya juga jumpa. Nanti Afan nak belajar lagi. Afan nak belajar lagi? Afan nak belajar kat mana? Kat sini lagi? Kat Umar Iman. Kat Umar Iman? Masalah Iman bukannya cikgu, bukannya pandai sangat ajar Afan. Cikgu tu ikut sekali lah. Cikgu tu dekat Umar Iman belajar? Cikgu tu ajar Afan dekat Umar Iman pula? Cikgu ni? Afan tak ada cikgu lain ke? Kenapa perlu cikgu ni? Iman tengok rupa dia macam takut lah Afan. So, macam aku cakap lah, kalau korang suka video ni, aku nak minta korang tolong subscribe channel Seram Kita dan jangan lupa like video ni. So korang nak ke cikgu Afan datang rumah aku untuk dia ajar Afan dekat rumah aku? Macam korang tengok muka cikgu Afan macam mana? Ya, aku seram lah. Cuba korang komen dekat bawah seram ke tak. Lepas tu korang komen, nak ke cikgu ni datang rumah aku dan ajar Afan dekat rumah aku macam tu? So tak apalah, kalau korang tak nak cikgu ni ajar dekat rumah korang, korang kena subscribe channel Seram Kita dan jangan lupa follow Seram Kita. Jangan lupa like video Seram Kita ni dan jangan lupa komen banyak-banyak macam tu. So jumpa korang next video. Bye bye. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously.